ku ucapkan kepada dunia. Harum semerbak bunga melati, jauh di mata, dekat di hati. Ketipa-ketipa sayang, baju raya dah beli ke sayang. kalau sudah mari beraya. Selamat hari raya semua, ku ucapkan kepada dunia. Berita pun dah beli tiket, dah tak sempat, nak sewa kereta dah terlambat. Alamak, alamak, alamak. Habibi, Ricky Ray, all of mafia, they're falling too lonely, Ricky Golly, Habibi, Kudetia, Sominia, Mamacita, Habibi, they're falling. Tuan Hamba, di mana agaknya gerangan Ikin dan Adwa ya? Iyalah, pada perkiraan hamba sudah 1 purnama kita tidak ketemu. Di manakah mereka ya? Tu. Celek tiba malam raya, sedar-sedar habis sebulan puasa. Don't get angry with me. Makanlah makan berpinggan-pinggan. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat. Nak yang ni? Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat. Yang itu pun boleh. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat. Sukanya. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat. Malam sedap. Jap. Kita tak gambar raya ni. Nik mana Nik? Tak apalah, aku cari dia dulu. Aduh, mana ni? Oh, Kak Si, ni dia ya. Kau buat apa kat sini ya? Oh, Kak Si ni rupanya. Nampak lagi ke? Entahlah mana. Ha, tu dia. Dah, jom buat video raya. Jom.
budak Gen Z. Raya-raya bergaya, ibu dan ayah melayan pelbagai ragam di hari raya. Sedap kan? Mak sumem bawang, mak hiris bawang, mata bergenang, sakit kan? Perjalanan jauh tak kurasa, kerana hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Nak duit raya. Selamat Hari Raya. Budaya derma ni terus berlalu, budaya sedekah ni ada, zakat pun dikekalkan, dan insyaAllah kita juga insyaAllah atas perniagaan ini akan bersaat dan menghasilkan surat yang lebih baik dan kepentingan mengadakan institusi Al-Quran suatu rahman. InsyaAllah kita akan laksanakan nanti satu masa mudah-mudahan macam mana kita tengok 99 dan merata Fatul Rahman ni pun akan ada seluruh negara. Kita ada institusi yang mendidik anak-anak ni celik Al-Quran dan semua boleh baca Quran dengan baik. Ini kan hantar ke makcik tu kat rumah, dia baca macam tu lah kan. Kalau tak nanti ustaz dah baca, dia baca tak betul, mungkin dia tak betul. Kita kalau boleh pusat kajian Quran itu boleh terbaik, tercantik dan dia dengar suara guru itu betul-betul dia dapat. Mudah-mudahan Allah, salam Hari Raya, mudah-mudahan kita insyaAllah dan kita hamba yang terpilih oleh Allah berada dalam waktu Lailatul Qadar. Amin.